Walaupun dia nampak kering, tapi dia sebenarnya moist je. Nak poso tak lama dah kita ni, minggu depan nak poso saya awak. Jadi Cik B order ni, kurma ajwa by Nur Food. Kali ni Cik B order sekilo terus. Mudah nak standby 30 hari berpuasa. Mari kita tengok kurma ajwa grade A ni. Masya Allah, besar. Besar dia saya awak tengok ni Buah dia memang besar-besar, memang fresh, segar lagi Ni kalau kita makan ni, tengok isi dalam dia. Isi dalam dia tak kering, dia lembap je. Ajwa ni kita tengok kat luar dia macam kering gitu kan. Sebenarnya kurma ajwa ni lembut. Alik dalam dia moist, okey. Sedap makan, kenyal-kenyal gitu. Rasa tak manis sangat. Sedap saya awak. Kurma ni memang sedap. Rasa dia tak manis sangat, tak tawar sangat. Sedap-sedap molek. Memang Cik B boleh makan kurma ni. Selalu kurma hok manis-manis tu Cik B kurang sikit makan kurma. Tapi kurma yang ni Cik B boleh telan. Okay? Kalau nak beli kurma ajwa by Nur Food ni, boleh klik ikut ni.